Hulu Langat. Terima kasih Speaker. Soalan daripada Yang Berhormat Bagan Serai ni memang soalan yang sangat cantik lah. Cuma Menteri, saya nak tanya begini Menteri. Yalah, kalau kita tengok isu-isu di luar ni dulu, dalam kempen pilihan rayanya kita dengar macam-macam. Contohnya kalau anda kata Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti tak boleh semayang lah, budak-budak tak boleh pakai tudung lah, kena pakai skirt lah, Islam terancam lah, Melayu terancam lah, raja-raja terancam lah. Jadi saya nak tanya, dengan Kementerian Pendidikan ni, sebab soalan ni bagus, sebab kita nak melahirkan pelajar yang kritis, Puan Dipertua, pelajar yang mampu berfikir. Berita palsu tu, berita palsu Yang Berhormat, berita palsu. Apakah Peraturan yang Dewan, terasa kenapa? Peraturan Dewan 366. Okey, baik. Soalan saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan, kepada Kementerian Agama ini, apakah mekanisme yang digunakan? 366. Apakah mekanisme yang digunakan untuk membendung fahaman-fahaman, sentimen jahat yang menular, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan sokongan, untuk mendapatkan undi dan juga untuk menakutkan rakyat dalam negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Saya tak tuduh siapa-siapa pun. Tengok. Saya tak tuduh siapa-siapa pun. Menang duduklah menang. Sekolah yang bercakap sampai tak ada. Tak ada. Ni 36-12 nantilah. Peraturan Dewan. Hulu Langat. Hulu Langat. Saya ada depan ni. Ya ni 366. Okey, saya duduklah. Angkat buku saya duduk. Tak payah angkat, saya ingat lautak kan macam apa. Yang Berhormat. Apa mental ni? Okey, baik. Puan Dipertua. Speaker. Tarik balik. Dia sebut mental. Selesai isu babi di Selangor dulu. Sebelum nak cakap bab lain. Isu babi apa? Itu berita palsu. Itu berita palsu. Saya tak sebut soal babi pun. Anwar Ibrahim jadi itu minta dia tarik balik. Itu tak betul. Apa tak betul pula? Siapa cakap video pun. ada. Dia bawa dalam dewan ni benda yang fakta. Bukan boleh buat assuming. Andaian tu jahat itu tu. Fakta. Itu kenyataan jahat. Tak ada itu tarik fakta. balik. Parti kamu lah. Tak pernah. Itu parti kamu lah sebut benda tu dalam kempen politik. Kalau tidak takkan Pusurujaya PAS. Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya minta menteri tolong jawablah isu tu. Sentimen perkauman, sentimen agama, sentimen bangsa. Tak ada Ahli-ahli Yang Berhormat. Kalau tak dapat tanya soalan baik-baik, tak perlu tanya. Tak soalan okey apa Speaker? saja yang ni. Saja. Cukuplah, cukup. Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk. Hulu Langat, Pendang. Saya minta 36-12 dia tarik balik perkataan.